أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى روحي هديك من أحمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, tengok sambungan kitab kita. Kitab Luqtatul Aurat. Ha, tu. Kitab Luqtatul Aurat muka surat 5. Ini satu faedah. Satu faedah. Satu manfaat. Siap, bismillah lah ni. Ini satu faedah. Barang siapa baca selepas sembahyang maghrib dan subuh. Ha, siapa-siapa yang baca selepas sembahyang maghrib dan subuh. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selepas subuh, selepas maghrib, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas subuh pun, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali kita nak baca selepas maghrib, selepas subuh tu berapa kali kita nak baca? 41 kali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim selepas maghrib 41 kali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim lepas subuh pun 41 kali. Lepas tu, niat hadiah pahalanya kepada wali ahlin naubah. Tu. Wali ahlin naubah. Itu ada soalan tuan. Itu ni ada soalan. Soalan berkaitan dengan wali ahli naubah. Tu. Siapa dia ahli naubah ni? Tu. Kita maklumlah. Wali-wali ni dia ada banyak. Tu. Dia ada martabat, dia ada darjat kewalian ni banyak. Wali kutub, wali ghaus, wali autad, wali nujaba, wali nuqaba. Tu. Ahli naubah. Tu. Jadi masing-masing tu, para wali ni masing-masing tu Allah Ta'ala tugaskan kepada mereka. Contoh dia wali kutub. Tu wali kutub ni wali yang tertinggi sekali lah. Tu. Kalau kita nak semak apa nama, cerita berkaitan dengan wali-wali ni, boleh kita buka dalam kitab Futuhat Makkiyah. Ataupun karangan apa nama, Syekh Imam Asy'arani. Tu. Tajuk dia apa? Yawaqit wal Jawahir. Tu dalam tu. Tu. Jadi ahli naubah ni wali yang ditugaskan secara bergilir-gilir untuk menjaga keseimbangan dunia. Tu. Dia ada masing-masing tugas dia. Tu. Kalau wali abdal ni dia 40 orang. Wali abdal ni 40 orang. Kalau mati seorang, Allah Ta'ala ganti seorang. Mati seorang, Allah Ta'ala ganti seorang. Dia setiap masa tu 40 orang. Itu wali abdal. Itu banyaklah. Habis qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi kita baca bismillah sebanyak 41 kali selepas maghrib. Dan juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim selepas subuh 41 kali. Jadi pahala bacaan bismillah kita. Pahala bacaan bismillah yang kita baca 41 tadi ni, kita hadiahkan kepada wali ahli naubah. Tu. Kemudian katalah kita kata. Tu kita kata. Kata-kata ni kita baca lah. Dusturakum ya ahlan naubati jabhati wa ahli wa waladi wa amwali wa ma tahta yadi wa ikhtisasi wa musta'manati wa mustaudaati tahta ni'alikum wa amanikum wa hisnikum wa kala'atikum wa hirasatikum min kulli mu'taridin wa kulli jabbarin wa musallitin alayya min qibal as-sama' aw min qibal al-ard aw mimma bainahuma. Tu.
Kita baca tu. Kemudian baca Fatihah 3 kali, baca Fatihah 3 kali, kemudian hadiahkan pahala Fatihah 3 kali tu kepada segala ahli naubah juga. Dan saya selamat sentosa daripada tiap-tiap orang yang hendak buat zalim atau hantu syaitan dan sihir. Hantu syaitan, jin-jin, jin iblis, gangguan tu. Dan sihir dan curi samun. Curi samun. Curi samun. Dan tiap-tiap mara bahaya. Selamat sentosa atas dirinya dan ahlinya, segala isi rumahnya dan anak-anaknya. Tu. Semua dipelihara tu. Dan segala harta bendanya. Segala harta benda dia. Tu. Dengan izin Allah Ta'ala dipeliharakan. Lagi. Dan barang yang di bawah tangannya, makna yang di bawah kekuasaan dia, di bawah milik dia, di bawah jagaan dia, semua terpelihara. Dan ikhtisasnya. Ni. Kalau kita mengaji kitab fiqh ni, dia akan ada istilah ikhtisas. Apa dia ikhtisas? Ikhtisas ni, benda ni bukan milik kita. Kita nak kata benda tu, kita sebut ikhtisas, kita tak boleh sebut milik. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam mana? Kalau segi cakapan mudah ni, makna benda tu milik kita. Tapi dalam hukum fiqh, dalam hukum istilah fiqh, dia tak sebut milik, tapi dia sebut ikhtisas. Contoh, macam kita pelihara kambing. Kita bela kambing. Kita bela kambing ni banyak lah. Jadi kambing ni milik kita. Tu. Kemudian taik kambing tu. Taik kambing tu. Taik kambing tu. Taik kambing ni najis. Bila najis ni tak sah milik. Bila tak sah milik, tak sah jual beli. Jadi taik kambing, taik ayam, taik lembu tu orang panggil ikhtisas. Walaupun dalam hak mudah-mudah cakap, walaupun taik ayam, taik kambing tu milik kita. Nampak? Milik kita. Tapi dalam hukum fiqh dia tak sebut milik, dia sebut ikhtisas. Tu dalam hukum fiqh lah. Ikhtisas. Tu. Walaupun orang nak curi taik lembu, taik kambing kita tu tak boleh. Allah Ta'ala pelihara. Tu. Ikhtisas. Tu orang panggil ikhtisas. Taik kambing, taik lembu tu orang panggil ikhtisas. Bukan milik, tapi ikhtisas bagi kita. Bukan milik bagi kita. Tu nak jual apa? Nak jual taik kambing, nak jual taik ayam, tak sah. Tu. Taik ayam, taik kambing ni dia najis. Tu tak sah. Lepas tu, nak buat macam mana? Hillah syarak ni. Hillah syarak tu nak buat macam mana? Kita ambil upah kaut. Tu, upah, apa? Ambil taik ayam, ambil taik kambing, bubur dalam gundi. Tu upah. Upah, ambil upah. Ataupun hebah. Tu hebah. Boleh. Jual beli tak sah. Sebab bukan milik kita. Hanya ikhtisas. Kalau orang curi. Kalau orang curi taik lembu, orang curi taik ayam, orang curi taik kambing tu, tu tak kena hak tu. Tak kena potong tangan. Tu bahasan dalam kitab fiqh lah. Tu. Jadi dia nak cerita sini, benda-benda hak yang di bawah jagaan kita, di bawah milik kita, sekalipun ikhtisas. Tu. Semua dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tu. Dan yang diamanahnya. Tu. Jadi benda-benda, perkara-perkara yang diamanahkan kepada kita ni, Allah Ta'ala pelihara. Dan yang dikirim. Tu. Yang dikirimnya. Jadi benda-benda, perkara-perkara, duit ke apa yang orang kirim dekat kita. Tu. Dipelihara juga. Tu. Tu berkat tu. Berkat kita baca Fatihah. Kita baca Bismillah 41 kali. Maknanya setiap hari ya. Setiap hari. Makna 24 jam tu. Maknanya siang kita baca sekali. Malam kita maknanya maghrib tu malam lah. Kita beramai sekali. Subuh tu siang beramai sekali. Tu faham tu? Jadi siang sekali, malam sekali. Kita baca Bismillah 41 kali. Tu.
Habis. Tu. Intaha tu. Alif ha tu intaha. Sud. Habis cakapan daripada Syekhuna Al-Haji Abdullah Temusu rahimahullahu taala serta ijazahnya. Jadi Tuan Guru Haji Cik ni dia terima ijazah daripada Tok Guru dia nama Haji Abdullah Temusu. Temusu tu nama tempat di dalam negeri Patani. Di Thailand. Tu Temusu, Temusu tu. Habis. Orang alim belakang ni. Tu orang alim, alim fiqh. Tu Tok Haji Cik ni, Tok Haji Cik tu, dia raja fiqh. Tu. Habis. Qala musannif rahimahullahu taala. Tu ahli naubah. Ahli naubah ni ialah para-para wali lah. Tu. Para wali Allah. Dia ditugaskan untuk menjaga keseimbangan dunia. Tu. Habis qala musannif rahimahullahu taala, bermula ini satu faedah yang lain pula. Bagi memelihara diri, menjaga diri dan agama, jaga agama dan ahlinya dan jaga ahli keluarganya dan harta bendanya. Tu harta benda semualah maklum. Hmm. Dan anak cucunya. Tu keturunan dia semua dipelihara. Dan sekalian penyakit. Tu penyakit pun dipelihara, dijaga. Dan tiap-tiap kejahatan sekalian makhluk. Mana tiap-tiap kejahatan daripada sekalian makhluk. Sama ada makhluk tu jenis manusia ke, makhluk tu jenis binatang ke, makhluk tu jenis jin ke, tak kira. Tu Allah Ta'ala pelihara daripada segala jenis-jenis. Tu. Dan tiap-tiap kejahatan sekalian makhluk di bawah langit, di atas bumi. Tu. Semua. Tu. Dan daripada jin sihir. Tu dia beritahu. Dan daripada mana? Daripada kejahatan. Kejahatan, gangguan-gangguan daripada jin, syaitan, sihir, santau. Macam lah. Tu. Jenis-jenis kiriman-kiriman tu. Tu. Dan lain-lainnya. Cara dia macam mana? Maka hendaklah dia amal baca tiap-tiap sesudah semayam maghrib dan subuh. Kita baca doa ni. Supaya kita ni terpelihara. Selamat diri kita, anak bini kita, agama kita, harta benda kita, dan selamat dari penyakit. Selamat terjaga daripada jin, syaitan. Kita baca doa ni. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali wa waladi. Tu. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi Rabbi. Bismillahi ala khairil asma'i. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi da'un. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Bismillahi iftatahtu wa 'ala Allahi tawakkaltu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'a. As'aluka Allahumma bi khairika min khairika alladhi la yu'tihi ahadun ghairuka. Azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk. Ij'alni min ibadika wahfazni min syarri kulli min syarri kulli syarrin khalaqtahu wahtarizu bika minasyaitonir rajim. Allahumma inni ahtarisu bika min syarri kulli zi syarr khalaqtahu wahtarizu bika minhum wa qaddimu baina yadayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian qul huwallahu ahad baca Al-Fatihah. Kemudian tutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tu. Jadi hak ni setiap selepas sembahyang subuh dan setiap selepas sembahyang maghrib. Bila sebut maghrib, isyarat kepada malam. Bila sebut subuh, isyarat kepada siang. Mana kita beramal selepas sembahyang subuh. Atau maghrib, kita beramal selepas sembahyang maghrib. Ataupun tak sempat, kita sembahyang Isya, kemudian kita baca doa ni. Boleh? Tu. Baca doa tu. Jadi ni kaifiat yang kedua ni, dia tak payah baca bismillah lah. Tak payah baca bismillah.
Tu. Wish. Jadi atas pilihan kita lah kita nak bawa, kita nak bawa hak mana. Kita nak bawa hak atas tadi, hak atas ni kena baca bismillah 41 kali. Hak bawah ni baca doa terus. Tak payah bismillah. Bolehlah. Tu atas kelapangan kita lah. Kita sesuai hak mana kita sedap nak bawa hak mana, ikutlah. Tu. Masing-masing lah. Jadi amalan ni sama. Daripada tuan tubuh yang sama. Intaha Syekhuna Haji Abdullah Temusu serta ijazahna rahimahullah taala. Jadi Tuan Guru Haji Cik ni dia ambil dua faedah ni, dua doa ni daripada Tok Guru dia Syekh Haji Abdullah Temusu Fatani. Wis. Qala musannif rahimahullah taala. Kalau kita nak buat macam ada kalangan kita ni ada yang perawat. Tu. Boleh. Kita nak baca doa hak bawah ni. Tu. Tu. Boleh. Tu. Kita olah lah ke mana pun. Tu. Jadi kalau orang yang duk jadi perawat, duk jadi tok bomoh, duk ubat orang, dia wajib kena baca. Wajib kena baca. Pasal apa? Pendinding kota bagi diri dia tu. Kalau dia duk ubat orang, dia jadi tok bomoh, jadi perawat ni, tu. Dia mesti kena test kan. Tu. Habis. Qala musannif rahimahullahu taala. Baik, tengok sambungan dia lagi. Pasal 6. Faedatun, ini satu faedah yang lain pula. Barang siapa baca ini zikir. Barang siapa, tak kira lah siapa-siapa. Baca ini zikir. Zikir ni zikir Nabi Ilyas. Ada dua nama. Dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Tu zikir ni, zikir Nabi Ilyas pun orang sebut. Zikir Nabi Khidir pun orang sebut. Tu. Jadi satu zikir ada dua nama. Zikir Nabi Ilyas, hak tu lah. Zikir Nabi Khidir pun hak tu lah. Tu. Benda yang sama. Baik. Bila kita nak baca ni, masa mana kita nak baca, waktu mana kita nak baca zikir Nabi Ilyas ataupun zikir Nabi Khidir ni. Tu. Baca tadi ni pagi dan malam. Tu. Pagi dan malam. Berapa kali? 3 kali. Tu. Baik, siapa-siapa yang buat amal ni, jadi istiqamah, jadi dah lagi. Tu. Saya terpeliharalah ia, terjaga, terselamat, aman, terpelihara ia dari tiap-tiap bala. Tu. Apa bala ni? Bala-bala ni benda hak yang kita tak suka. Tu bala. Bala-bala ni apa dah? Benda hak yang kita benci. Bala. Tu bala-bala. Dan kebinasaan daripada seteru. Tu. Kebinasaan, kejahatan, kezaliman daripada pihak seteru, musuh. Tu. Minta jauh. Lagi. Dan orang yang zalim. Orang yang dapat nanya kita, nak buat jahat kita tu. Orang yang zalim lah. Tu. Dan hantu syaitan. Ada gangguan-gangguan hantu syaitan. Tengok. Tu. Tak kira lah. Jenis apa pun tak kira lah. Dan ular kala. Ini kejahatan jenis binatang berbisa. Ular, kala, lipan. Tu. Dan terbakar api. Tu. Terselamat juga rumah kita daripada terbakar. Tu. Kereta. Kereta pun banyaklah terbakar. Tu. Aksiden meletup, terbakar. Tu. Dan ribut runtuh rumah. Tu. Ini bencana alam. Tu. Mai ribut, habis runtuh rumah. Dan tenggelam air kalau kita musafir melalui kapal, feri, bot, tak kiralah. Terselamat daripada tenggelam di dalam air. Dan pencuri samun. Orang nak rompak kita. Sama ada dalam perjalanan ke, atau rompak di rumah kita. Minta jauh. Minta simpang. Na'udzubillahi min zalik. Maka jika dibaca pagi, kalaulah
Doa ni kita baca pagi, sejahtera. Dia punya apa, dia punya power dia tu. Jika dibaca pagi, sejahtera, selamat ia sampai ke malam. Dan jika dibaca malam, sejahtera ia sampai ke subuh. Tu. Jadi doa ni, dia hanya bertahan 12 jam. Tu. Kalau kita baca sebelah malam, tahan 12 jam. Kalau kita baca sebelah pagi, tahan 12 jam. Kali 2 kali kita baca tu, pagi dan malam, cukuplah 24 jam. Mana doa dia? Ni doa dia. Doa Nabi Ilyas, ataupun doa Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahi ma Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Buat amal. Buat amal. Pakat-pakat buat amal lah. Tu macam-macam lah dah dunia ni, macam rebuan macam-macam. Kalau kita tengok dalam apa, dalam berita ni, Allah, bunuh setiap hari. Tu. Macam-macam. Tu kita minta jauh daripada segala fitnah-fitnah yang macam tu. Minta jauh. Daripada diri kita, anak cucu kita apa semua, minta jauh. Tu. Baca doa ni, mudah-mudahan berkat doa ni terhindar daripada segala benda-benda yang kita benci, benda yang kita tak mau. Tu. Pakat-pakat baca. Jadi nak baca ni bukan syarat. Bukan syarat mesti kena duduk di atas jadah. Tu. Contoh macam kita kerja. Pagi-pagi nak kerja. Kalut. Sibuk nak pergi kerja. Sambil-sambil kita naik motor berjalan pergi kerja. Sambil-sambil kita bawa kereta nak pergi ke tempat kerja. Sambil-sambil baca. Baca. Tu bukan kata syarat duduk atas tikar semayang. Tu. Hak tu yang afdal lah. Yang sebaiknya. Tu. Kalau kita sibuk-sibuk kalut-kalut, pakai pakai baca kuat atas motor, baca kuat kereta dalam masa perjalanan tu, bacalah. Habis. Jadi sebagai ketua keluarga ni wajib ni, wajib kita kena baca. Tu. Supaya selamat. Kita ni sebagai ketua keluarga ni, kena jaga. Jaga anak bini kita, harta benda kita semualah. Tu. Seeloknya ajak anak-anak. Tu. Kita bagi anak-anak kita baca semua. Tu yang bagus. Untuk diri depa juga. Habis. Qala musannif rahimahullahu taala. Tu. Kalau siapa-siapa yang berhajat, ijazah. Ijazah bagi. Tu. Ijazah. Tu. Habis. Qala musannif rahimahullahu taala. Lagi. Kalau kita nak buat penawar, air penawar, boleh. Tu. Kita ambil botol air mineral tu, baca. Baca tiap hari. Sebelum kita nak baca, kita tawasul lah. Tawasul hadiah kepada Rasulullah, hadiah kepada sahabat-sahabat keluarga Nabi semua-semua lah. Tu hadiah semua-semua. Kemudian hadiah kepada ila man ajazani ila muntaha, hadiah kepada Tok Syekh ni, Tuan Guru Haji Cik. Tu. Tu. Kemudian kita baca doa ni, bismillahirrahmanirrahim, masya-Allah ila akhiri, sampai habis lah. Kita baca tiap hari. Kemudian kita nak gabung dengan selawat syifa, boleh. Kita nak gabung, nak bubuh ayat qala Musa berkaitan dengan sihir, boleh. Itu atas olahan kita lah. Atas olahan kita. Habis. Qala musannif rahimahullahu taala. Kita baca. Nampak? Yang nak sembuh ni bukan kita, Allah Taala. Kita ni kita ragi, kita ramu. Kita bahan-bahan tu. Doa-doa ni kita istilahkan sebagai bahan lah. Bahan tu ada, bahan ni ada, bahan tu ada. Kita campur kali, gabung kali. Gitu. Habis qala musannif rahimahullahu taala lagi. Ini satu faedah. Habis dekat tu. Ni masuk surah Fatihah. Ini satu faedah. Faedah apa? Surah Fatihah. Ini dia nak cerita, nak menjelaskan khasiat surah Fatihah. Manfaat, kelebihan surah Fatihah. Iaitu surah Fatihah ni ubat. Ubat atau penawar
bagi tiap-tiap sakit. Tu. Fatihah ni ubat bagi tiap-tiap penyakit. Tu kalau kita nak berubat, Fatihah jangan tinggal. Tu. Fatihah ni sebagai ibu penawar dan ubat sakit lumpuh. Tu. Cara dia macam mana? Tu kita gunakan Fatihah ni sebagai penawar bagi setiap sakit dan untuk sakit stroke. Stroke kan, lumpuh ni. Iaitu dijampi pada air 40 kali. Kita ambil satu air, kita baca Fatihah sebanyak 40 kali. Sebanyak 40 kali. Ha, tu. Dijampi ni dibacalah. Dijampi ni bahasa orang dulu-dulu. Dijampi mana? Dibaca pada air. Baca 40 kali surah Fatihah. Buat basuh muka dan kepala dan tangan, kemudian jurus mandi dengan air itu, beri rata sekalian badannya, zahir dan batin. InsyaAllah sembuhnya. Bahawa Allah yang beri sembuh tiap-tiap penyakit. Tu. Jangan kita buat sekali tu ya. Tu. Buatlah 7 kali ke. 7 pagi, 7 kali petang, 7 petang. Tu. Kita buat sekali. Maknanya Fatihah tu 40 kali. Kita baca di air. Maknanya hari ni kita buat. Lepas tu esok kita buat juga. Lepas tu lusa kita buat juga. Kita ikhtiar lah selama 7 hari. Tu. Habis. Maknanya kita baca 40 kali tu sekaligus. Untuk sehari. Lepas tu esok kita baca pula 40 kali. Lusa kita baca pula 40 kali. Begitu lah. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni kaedah mandian. Mandian. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tu kalau siapa-siapa yang pandai lagi, dia ada ramuan apa nama, herba. Boleh. Tu. Jadi air yang dijampi, yang dibaca dengan 40 Fatihah tadi, 40 Fatihah ni, dia masak dengan apa nama, ramuan herba. Boleh. Boleh. Habis qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada khasiatnya Fatihah. Setengah daripada khasiat Fatihah tu apa dia? Ubat sengat kala atau lipan bara. Tu. Jadi siapa-siapa yang tersengat, yang kena sengat kala. Kala tu kala jengking lah. Atau yang disengat oleh lipan bara. Tu. Lipan hak warna merah tu. Tu berbisa. Bisa tu. Siapa-siapa yang kena tu boleh masuk wad hospital lah. Lipan bara tu. Kalau tu kalau jengking tu. Kalau jengking. Kalau jengking ni dia ada dua. Kalau jengking ni dia ada dua jenis. Yang biasa tu, yang kita duk nampak, kita duk tengok tu, hitam tu lah. Hitam tu. Satu lagi dia kecil. Dia kecil, dia warna kelabu-kelabu tu. Warna koko kelabu tu. Tu. Tu berbisa lagi daripada kalau jengking yang warna hitam tu. Tu. Kalau kena di hujung jari ni, rasa sampai dekat bau. Dia punya bisa dah tu. Tu. Dia kecil lah. Tu. Kalau nak dibandingkan dengan hak yang hitam tu, kecil tu bisa lagi. Tu. Baik. Jadi khasiat Fatihah ni untuk menyembuh ataupun penawar bagi orang yang kena sengat kala jengking atau lipan bara. Cara dia macam mana? Iaitu ambil bawang putih lah, dan halia basah. Halia basah ni bukan halia kering lah, halia hidup ni. Halia hidup. Ambil tu sama banyak. Jadi bawang putih dengan halia tu ambil sama banyak. Sama banyak. Ambil bawang putih dan halia basah sama banyak dengan bawang putih. Dengan bawang tu. Tumbuk beri lumat-lumat. Jadi bawang putih dengan halia tu tumbuk beri lumat. Tu. Tumbuk beri lumat-lumat. Kemudian selesai kita tumbuk,
lumat dah, baca Fatihah 1 kali. Tu. Di bahan tadi, di apa? Paste tu dia. Ha, kita baca Fatihah sekali. Kemudian ditempel atasnya, atas tempat yang disengat kala tu. Tu tempat yang disengat oleh lipan bawah tadi. Tu. Tempel. Jadi hak tempat, yang tempat lubang tu, lubang tempat gigitan dia tu tak payah kita apa, kita tutup. Kita bagi terbuka lagi. Terbuka sikit. Tu tempat dia. Ditempel atasnya, insya-Allah hilang sakitnya. Tu. Ataupun kaedah yang kedua ni, kaedah yang kedua, tumbuk garam. Tumbuk garam, ni garam kasar. Tu, tumbuk garam, bubuh air sedikit, baca Fatihah 7 kali, disapu banyak-banyak atasnya, atas tempat gigitan, tempat sengatan kala ataupun lipan bawah tu, hilang sakitnya. Tu. Jadi garam ni ambil garam yang kasar. Kalau istilah dalam bahasa ni, bahasa perubatan ni, dia kata garam jantan. Tu garam jantan. Seeloknya garam yang diperbuat daripada air laut. Tu, air laut. Garam kita duk makan biasa yang dijual di kedai-kedai tu, itu orang panggil garam tu, garam garam chemical tu. Tu garam kimia tu. Tu. Kalau hak yang diperbuat daripada air laut, yang dikering daripada air laut tu, tu garam yang, eloklah. Tu. Kalau di belah Fatani tu ada dijual. Tu garam tu. Garam yang bersumber daripada air laut. Tu. Dia ada kelabu-kelabu tu. Tu. Dia masin berlemak. Tu. Garam laut ni dia masin tapi berlemak. Tu. Sedap. Kalau kita buat masak-masak pun sedap. Tu. Tempat-tempat lain tak tahulah. Tu. Habis qala musannif rahimahullahu ta'ala, tu antara khasiat-khasiat, apa nama, Fatihah. Far'un, ini satu far', satu cawangan. Tu. Pada menyatakan selawat, ya. Ini masuk bab selawat pula. Pada menyatakan selawat dan fadilatnya, fadilat selawat, kelebihan selawat. Maka setengah selawat yang diambil daripada Nabi Khidir alaihissalam. Tu. Selawat yang diambil daripada Nabi Khidir alaihissalam. Selawat ni dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Baik, barang siapa baca selawat ini, barang siapa baca selawat ini, selawat di bawah ni, selepas sembahyang maghrib, berapa kali? Berapa kali? Ha, mana tak ada hitungan. Kita nak baca 10 kali, boleh. Kita nak baca 20 kali, boleh. Kita nak baca 30 kali, boleh. Boleh. Dia kata berapa kali? Sekurang-kurang kita baca selawat. Selawat dia ni 3 kali. Tu habis berekeh lah. Kita ni ada kerja, kita ni kalut, kita sibuk. Kita baca 3 kali. Boleh. Dapat manfaat, dapat fadilat juga. Dan siapa-siapa yang beramal, siapa-siapa yang buat ikut petua ni, saya hafaz. Apa hafaz? Ingat dan tiada lupa masalah yang ia mengaji. InsyaAllah. Iaitu selawat ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Tambah sikit. Tu. Sebagai ta'aduban kita, sebagai beradab kita dengan Nabi ni, kita buat sayyidina. Tu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi. Dalam kitab kamu semua tu adada ke adadi. Adadi. Kalau adadi betul. Tu. Likama lika wa adadi. Kalau adada tu kena perbetulkan baris. Adadi bukan adada. Adadi.
Tu. Wa adadi kamalih. Pendek kan? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Tu. Ni selawat yang mujarab. Berkaitan dengan ingatan, menambah daya ingatan. Jadi amalan Tok Yacik. Tok Yacik ni dia ingatan ni masya-Allah. Ingatan. Masalah-masalah khilaf hak kecil-kecil, hak halus-halus tu. Dia ingat. Dia ingat. Jadi amalan dia ni, ada selawat ni. Selawat Nabi Khidir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Kita tanya masalah-masalah khilaf, dia beritahu. Dia ambil kitab ni. Sekian. Oh, ingat semua, ya Allah. Tu. Kemudian hak ni di segi amalan, segi doa lah. Di segi selawat ni. Kemudian satu lagi amalan Tuan Guru Haji Cik ni yang kuat ingatan ni, dia makan kemian serani. Ada bahasa-bahasa yang popular ni maknanya luban. Makan luban. 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 Kemian serani pun orang panggil, luban pun orang panggil. Kalau bahasa keling India ni dia panggil getah kandarukam. Tu. Habis. Ada dua amalan yang istiqamah. Tu. Sampai dia mati. Nampak? Tu. Habis. Tu. Antara ulama yang umur panjang 104 tahun baru dia meninggal. Tu. Habis. Qala musannif rahimahullah taala lagi. Dan demikian lagi apabila berkehendaklah oleh kau. Apabila berkehendaklah oleh kau, hafaz, ingat. Muradih tu. Hafaz, ingat. Sama. Dan demikian lagi apabila berkehendaklah oleh kau, hafaz, ingat masalah-masalah. Tu. Maka bacalah olehmu tiap-tiap lepas sembahyang. Kita baca setiap selepas sembahyang, kita baca doa ni. Amantu billah al-wahidil ahadil haq. La syarikalah. Itu satu riwayat. Ada satu riwayat yang lain tu dia ada tambahan lagi. Amantu billah al-wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Itu satu riwayat. Ni riwayat ni yang dibawa, yang diamal oleh Tuan Guru Babalah Sarah. Babalah Sarah Fatani. Tu. Babalah Sarah Fatani tu dia bawa lagu tu. Amantu billah al-wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Tu. Mana-mana pun boleh. Kalau kita nak bawa dalam kitab ni pun boleh, tak ada masalah. Amantu billahil wahidil ahadil haq wa al-wahidil haqqi la syarikalah. Boleh. Hari ni dia ambil lagi kitab mana ni? Intaha kitab Luqatatul Ujlan. Siapa karang kitab ni? Tu. Dikarang oleh al-alim, al-allama yang bersangatan alim. Siapa dia? Ialah guru bagi Tok Nali Kelantan. Tu. Siapa guru dia? Iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Tu. Pengarang kitab Faridah tu. Faridatul Faraid tu. Tu. Kita ada mengaji kitab sifat 20 lah. Ngaji sifat 20 kitab Faridah tu. Tu pengarang dia ni. Syekh Ahmad ni dia banyak karangan-karangan dia tu. Tu. Kalau kitab doa-doa, tu kitab Luqtatul Ujlan. Kalau kitab yang berkaitan dengan perubatan herba ni, itu dinamakan Thayyibul Ihsan. Tu. Kalau kitab-kitab sejarah tu, orang panggil kitab sejarah-sejarah tu. Hadiqatul Azhar. Terbaik kitab tu. Tu. Banyak karangan dia tu. Tu. Jadi anak murid dia tu Tok Kenali. Tok Kenali. Kemudian pengarang kitab Fatih Rahsia tu, Syekh Nik Mahmud. Tu anak murid dia tu. Tu. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala lagi. Dan setengahnya.
Dan setengahnya setengah. Dan setengahnya setengah selawat tu. Dan kelebihan selawat ni apa dia? Ialah selawat munjiat. Adalah faedah selawat munjiat ni, hendaklah baca selawat munjiat tu tiap-tiap hari 11 kali. Tu. Kita baca tiap-tiap hari 11 kali. Tu. Tak kiralah waktu mana pun. Tu. Ni orang panggil apa? Mana dia? Baca selawat munjiat ni tiap-tiap hari 11 kali. Dan sekurang-kurangnya 3 kali. Tu habis lekeh lah 3 kali. Saya tu jawab lah. Saya lepaslah ia barang siapa yang beramal selawat munjiat ni daripada sekalian haru-hara dan kebinasaan, dan tunai dengan dia akan sekalian hajat. Siapa-siapa yang ada hajat-hajat, bolehlah buat beramal dengan selawat munjiat ni. Dan suci dengan dia daripada kejahatan. Tu suci mana? Selamatlah. Selamat, aman. Dan diangkatkan dengan dia setinggi-tinggi darjat. Tu. Siapa-siapa yang selawat ni, Allah Ta'ala angkat makam dia tu. Tu. Jadi selawat ni, ah, dalam banyak-banyak Allah Ta'ala perintah ni. Contoh, Allah Ta'ala perintah sembahyang. Tu. Allah Ta'ala tak sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita puasa. Allah Ta'ala tak puasa. Allah Ta'ala suruh kita pergi buat haji. Allah Ta'ala tak buat haji. Tapi kalau Allah Ta'ala suruh selawat, Allah Ta'ala suruh selawat, dia pun selawat semua. Tu nak buat kelebihan tu. Nak buat kelebihan selawat ni. Tu. Allah Ta'ala perintahkan suruh kita selawat, dia pun selawat sama kepada Nabi. Tu. Tu dalil ni. Ya, dalil ni. Ada dia. Dan diangkat dengan dengan orang yang selawat tu akan setinggi-tinggi darjat, dan disampaikan dengan dia dengan selawat tadi ni. Tu. Dengan wasilah selawat ini akan sehabis-habis sampai segala kebajikan di masa hidup dan selepas mati. Tu. Boleh jadi tok kamat. Maksud tok kamat ni orang yang ada karamah, yang dianugerah oleh Allah Ta'ala karamah. Tu. Jadi kita selawat ni bukan kita nak ke karamah-karamah tu. Nampak? Kita selawat tu makna hak yang anugerah tu, hak tu Allah Ta'ala bagi. Tu. Bukan kita selawat tujuan kita selawat tu nak kemegahan, nak keduniaan, nak ke karamah-karamah tu. Tu tak mau tu. Kita selawat sudahlah. Selawat. Hak tu, hak lebih-lebih tu, karamah-karamah tu, tu anugerah. Tu. Tu. Jangan kita tertipu daya dengan amalan kita nak benda-benda yang macam tu. Yalah. Muhammad ikhlas sudahlah. Baik dibaca tiap-tiap hari 1000 kali. Tu. Siapa-siapa yang nak jadi tok khamat ni, baca sehari 1000 kali. Tak pergi mana. Tu kalau pencin mana-mana, bolehlah. Baca 1000 kali. Baik mana selawat munjiat ni? Selawat munjiat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Jadi setengah-setengah tu orang buat kepala doa. Doa ni. Selawat ni kebanyakan ni orang buat kepala doa selepas sembahyang tu. Lepas sembahyang, kepala doa ni. Nama ni, ni selawat munjiat. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا wis, ikutlah. Kita nak bawa hak mana satu bawa. Tu. Jadi dalam hidup kita, dalam diri kita ni biar bagi ada selawat. Selawat mana pun tak apa, biar sesuai dengan jiwa kita. Kita nak bawa selawat ni panjang sangat, bawa selawat yang pendek. Tu. Takut selawat hak pendek pun tak ada nak bawa. Tu. Habis qala musannif rahimahullah taala. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Boleh baca dua aja. Tu. Tunjina boleh baca, tunajjina boleh baca. Habis qala musannif rahimahullah taala.
Ah. Dan setengah daripada salawat yang mujarabah. Salawat yang mujarab itu ialah salawat tafrijiyah. Tu, selawat tafrijiyah. Ni setengah daripada selawat-selawat yang masyhur. Selawat-selawat yang popular. Selawat tafrijiyah. Dan dinamakan pula selawat nariyah. Jadi selawat ni ada dua nama. Pertama, orang panggil selawat tafrijiyah. Nama yang kedua, orang panggil selawat nariyah. Tu, sama lah. Cuma nama yang berbeza, tuan tubuh satu. Baik. Maka setengah daripada khasiatnya, barang siapa baca selawat ini, selawat tafrijiyah atau selawat nariyah ni, tiap-tiap kali, tiap-tiap selepas sembahyang 11 kali, dijadikan wirid. Maksud wirid apa? Dijadikan istiqamah, dijadikan darah daging. Tu. Dia syarat nak jadi istiqamah ni sekurang-kurang 40 hari. Seeloknya 44 hari. Tu. Itu istiqamah tu. Tu. Dalam masa 40 hari ataupun dalam masa 40 hari tu, 44 hari tu, jangan selang. Jangan tinggal. InsyaAllah. Baik. Barang siapa baca selawat ini tiap-tiap selepas sembahyang 11 kali. Dijadikan wirid. Saya tiada putus rezekinya. Tiada putus rezekinya. Dan mendapat ia akan martabat yang tinggi. Ini di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala. Habis lagi. Dan barang siapa mengekal bacanya. Barang siapa mengekal mana? Istiqamah bacanya. Baca selawat. Selawat. Selawat tafrijiyah ni. Tiap-tiap selepas sembahyang subuh. Tiap-tiap hari. 41 kali. Saya mendapat ia akan kehendaknya. Dapat ia akan kehendak mana? Hajat dia tu Allah Ta'ala tunai. Hajat dia tu Allah Ta'ala tunai. Tu. Baca selepas sembahyang subuh 41 kali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala lagi. Dan barang siapa mengekal bacanya. Baca secara istiqamah tiap-tiap hari 100 kali. Dia bawa 100 kali. Saya hasil yang dituntutnya lebih daripada yang dituntut. Mana hasil mana? Dapat. Dapat benda yang dia idam. Dia idam dapat RM100 sehari. Tu. Tapi Allah Ta'ala anugerah kat dia tu. Dapat 300. Tu misal lah tu. Misal. Tu tu. Saya hasil, saya dapat yang dituntut, yang dikehendakinya lebih daripada yang dituntut. Tu. Dia target banyak ni. Tapi dapat lebih. Tu. Dan banyak lagi kaifiatnya kata Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi. Tu ulama yang masyhur kat ni. Barang siapa mengekal baca selawat ini tiap-tiap hari 41 kali. Atau 100 kali. Atau lebihnya. Tu atas kita lah kemampuan kita. Dan saya dihilangkan oleh Allah Ta'ala akan duka citanya. Kalau kita ada masalah-masalah sabut-sabut, runsing. Macam-macam lah. Allah Ta'ala hilangkan kerunsingan kita. Duka cita kita. Dan mudarat. Ada kemudaratan Allah Ta'ala angkat. Dan diluaskan rezekinya. Dan dibukakan baginya segala pintu kebajikan. Jadi dia ni hidup dia tu buat benda-benda baik. Benda-benda maksiat, benda-benda jahat tu Allah Ta'ala tutup hati dia tu daripada melakukan buat benda-benda maksiat. Tu. Itu antara kelebihan selawat tafrijiyah ni. Tu. Dibukakan baginya segala pintu kebajikan dan diluluskan perkataannya. Tu. Maksud diluluskan maknanya cakapan itu orang pakai. Cakapan itu orang terima. Tu. Contoh dalam mesyuarat-mesyuarat ya. Tu. Cadangan dia tu. Tu. Cadangan dia tu orang terima. Tu. Mulut dia tu. Mulut yang mulut kasih lah. Orang terima cakapan dia. Dan diluluskan perkataannya dan diamankan dia hawadis zaman. Diaman, diselamat, disentosa, dijaga. Dia akan seorang yang beramal dengan selawat tafrijiyah ni. Hawadis zaman. Apa dia hawadis zaman? Hawadis zaman ni maknanya fitnah-fitnah yang berlaku zaman lah ni. Zaman lah ni fitnah yang macam mana? Tu. Fitnah yang macam mana? Macam tu. Contoh hari tu zaman apa? Yang apa? 2000 tu. Covid tu.
Zaman Covid, tu. Jadi fitnah fitnah zaman tu ialah, virus, Covid, tu. Tu. Lagi, dan diaman, diselamat, dijaga akan dia akan barang siapa daripada papa miskin, dan dicampakkan baginya kasih sayang segala hati manusia. Tu. Jadi orang yang beramal dengan selawat tafrijiyah ni, Allah Taala campak di hati sekalian makhluk, sekalian manusia tu suka dengan dia. Suka dengan dia. Tu, berkat selawat tu. Dan dimustajabkan doanya. Dah mulut selalu duk berselawat, selawat, selawat, selawat. Tu, mustajablah doa dia, permintaan dia tu dimakbulkan. Dan barang siapa hendak menghasilkan suatu pekerjaan yang besar-besar, jadi dia nak buat satu benda yang besar-besar, atau hendak menolakkan bala yang datang. Cara dia macam mana? Maka hendaklah baca akan selawat tafrijiyah ni 4,444 kali. Tu. 4,444 kali. Baca. Tu. Dan minta tawasul dengan Nabi, makna kita tawasul lah. Tawasul dengan keberkatan Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad ni kekasih mulia Allah Ta'ala tu. Kita tawasul. Maksud tawasul ni kita hadiahkan pahala. Hadiahkan pahala bacaan Fatihah tadi kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua-semualah. Dan minta doa. Selesai tawasul apa semua dan minta doa. Dan saya dapat maksudnya hasil. Maksud tu. Hasil hajatnya insya-Allah. Dan kata Syekh Ahmad dan kata Syekh Muhammad Haqi. Ni dia ni pengarang kitab Khazinatul Asrar. Pengarang kitab Khazinatul Asrar. Nama dia Muhammad Haqi An-Nazili Afandi. Di kitab ni saya ada ijazah ni. Kitab Arab ni. Kitab Arab. Syekh Muhammad Haqi An-Nazili. Kitab dia nama Khazinatul Asrar. Apa kata dia? Dan kata Syekh Muhammad Haqi, telah aku ajarkan akan selawat ini, selawat tafrijiyah ni, ajar tadi ini kepada seorang perempuan. Perempuan mana? Yang telah buta matanya. Ni cerita Syekh Muhammad Haqi ni, dia ijazahkan selawat tafrijiyah ni kepada satu orang perempuan yang buta mata tu. Tu. Baik, perempuan yang buta mata. Lama mana perempuan ni buta mata dia? Sudah 25 tahun. 25 tahun buta. Tu. Kalau adat kata, perempuan ni mana tak celik lah. Buta tu, buta sampai ke mati lah. Tu kalau adat cakap lah. Tu. Tu. Perempuan yang buta matanya sudah 20 tahun lamanya. Tu. Jadi Syekh Muhammad Haqi ni dia ijazahkan pada perempuan ni. Tu. Baik, bila Syekh Muhammad Haqi ni dia ijazahkan selawat tafrijiyah ni kepada perempuan ni, maka bacalah oleh perempuan itu akan selawat tafrijiyah tu. Dia pun baca. Baca dengan bilangan tu lah, 4,444 kali. Dia pun baca. Maka bacalah oleh perempuan itu dia akan selawat tafrijiyah tu dengan sempurna bilangan yang tersebut itu. Maksud yang tersebut lah, bilangan 4,444 kali tu di dalam 8 hari. Tu. Dia baca dia baca hitungan bilangan 4,444 hari dalam masa 8 hari. Dalam masa 8 hari. Tu. Tak kira 8 hari pun. Nampak? Tapi nak kisah, nak hikayat cerita perempuan ni, dia baca selawat tafrijiyah tu selama 8 hari dengan jumlah 4,444 kali. Bila dia selesai baca dalam masa 8 hari tu dengan izin Allah Taala lah, berkat selawat tu, maka terbukalah matanya. Terbuka matanya nya perempuan. Yang ni hilang buta tu. Tu adat kata ni, kalau buta ni payahlah. Tu. Tu. Mustahil adat lah kita kata. Tu, mustahil adat ni. Tu. Hmm. Tak celik-celik dah. Buta sampai mati ya. Tapi berkat selawat tu. Berkat selawat, perempuan yang buta pun boleh celik.
Tu. Tu setengah daripada, masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang besar. Jadi bila kita tahu ada masalah-masalah yang rumit-rumit, yang besar-besar, baca. Baca selawat sebanyak 4,000, 444 kali. Habis. Baik, mana selawat dia ni? Ni selawat ni. Allahumma salli salatan kamilah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Itu ya. Tak panjang mana. Ah, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Sedang-sedang lah. Habis. Jadi persoalan. Tu. Timbul persoalan. Kalau kita nak baca secara berjamaah, boleh? Boleh? Tu. Kita nak baca secara berjamaah, 4,444 kali. Boleh? Tu. Kita ambillah 10 orang kah. Jadi dalam 10 orang tu, kita kena maklumlah. Kena maklum kepada 10 orang yang kita panggil tu. Ni hajat saya ni untuk baca selawat ni, hajat sekian-sekian, begini-begini, begini-begini. Buat. Tu. Boleh? Tu. Habis. Baca tu baca baca biasalah, tak payahlah baca lagu-lagu. Ni duk buat lagu-lagu tu lambat habis. Allahumma, tua. Tua. Tu. Nak habis. Nak genapkan hitungan bilangan 4,444 tu, makan tahun. Tu. Habis. Yang mudah ni kita buat seorang-seorang kita lah. Buat seorang-seorang kita senang. Tu. Ikut berapa hari pun. 8 hari tak habis. Lajak 10 hari. Tapi jangan selanglah. Jangan selang, jangan tirailah. Tak boleh 10 hari, 15 hari. Tu. Habis qala musannif rahimahullahu ta'ala lagi. Sikit lagi. Ada antara kelebihan-kelebihan lah. Nampak? Tu. Ah. Faedah ini satu faedah selawat Ahmad Badawi. Siapa dia Ahmad Badawi ni? Waliullah yang pangkat tinggi. Wali pangkat tinggi. Kutubul Ghaus. Tu. Kutubul Ghaus tu pangkat pangkat wali tu. Tu. Kutubul Ghaus. Salah satu daripada pangkat para wali. Tu. Wali kutub. Wali yang tertinggi lah. Tu. Ini selawat banyak fadilatnya, iaitu mujarab bagi menunaikan segala hajat dan menghilangkan duka cita. Duka cita ni disebabkan apa-apa tak kisahlah. Tu. Dan menolak segala bala dan seteru dan mendapat segala anwar. Apa anwar? Segala rahsia-rahsia, nur-nur, cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya hidayah lah. Dan asrar, rahsia-rahsia ketuhanan. Tu. Mendapat segala anwar, segala nur-nur, mana, mana ilmu lah. Dan asrar, rahsia-rahsia ketuhanan. Dibaca tiap-tiap hari 100 kali atau 40 kali. 100 kali atau 40 kali. Mana selawat ni? Tu. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Ni ada nasyid yang buat. Ada nasyid. Hadis ni orang panggil selawat Ahmad Badawi. Tu. Tu. Kita baca sama ada kita baca 100 kali. Tu. 100 kali. Kita nak baca 100 kali tu kita hencir, kita bahagi-bahagikan. Selepas sembahyang subuh 20. Selepas sembahyang Zuhur 20. Selepas sembahyang Asar 20. Selepas sembahyang Maghrib 20. Selepas sembahyang Isyak 20. Cukup 100. Tu. Cukup 100. Tu boleh. Kalau kita nak duduk sekali, duduk tu satu majlis tu kita habiskan 100 kali, boleh. Tu. Tu. Jadi kita buat amalan ni tak payah jadi bebanan kepada kita tu. Buat amalan ni santai-santai, tenang-tenang saja. Nampak? Tu. Best.
Qala musannif rahimahullahu taala, habis dekat tu. Bermula faedah ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Wallahu a'lam dekat tu. Ada soalan ayat tanya Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Ada nak tanya Ustaz? Boleh. Boleh tanya Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Yang selawat tafrijiyah tu kan tak? Assalamualaikum Ustaz. Tahu. Yang selawat tafrijiyah yang kita nak baca 4,444 kali selama 8 hari, Ha. uh, kita boleh pilih ke? Ataupun memang ada khusus kita nak mula hari apa? Ataupun atas pada kita? Wallahu Ah, alam. baik. Kita nak mula hari apa? Tu terpulang atas kita. Tu, terpulang atas kita. Contohlah kita ni ada hajat yang terdesak, hajat yang darurah. Takkan kita nak tunggu awal bulan. Tu. Kita buatlah. Tu, buat. Tak perlu menunggu masa dan waktu. Buat je. Tu. 4,444 kali. Bukan apa nama, khusus ataupun tetap mesti habis dalam 8 hari tu, tak. Itu atas kita lah. Tu. Kalau kita baca cepat, dalam masa 7 hari selesai, boleh. Kalau kita baca lambat-lambat, jadi 10 hari, boleh. Itu atas kita lah. Ah, Habis. Lagi ada soalan lagi? Satu lagi Ustaz berkenaan dengan selawat ni. Ah, Uh, ini masalah orang perempuan lah bila dia berada dalam keadaan uzur syar'i. Baik, selawat Uh, ni dia bukan Al-Quran. oh, Selawat ni dia bukan Al-Quran. Tu. Yang tak jadi boleh. walaupun dia keadaan uzur tu dia boleh baca lah. Boleh. Boleh baca. Dia termasuk dalam zikir. Tu. Baik, alhamdulillah. Ah, Jazakallah Ustaz. Baik, kalau masalah lah, orang yang hafizah. Ini masuk dalam hukum fiqh sikitlah. Orang hafizah ni perempuan yang hafal Quran, yang hafal Quran. Perempuan yang hafal Quran. Jadi dalam masa uzur tu dia peringat balik hafalan dia tu, takut dia lupa. Boleh. Tu dengan syarat niat zikir lah. Tu. Ataupun ustazah. Ustazah ni, ketika mana dia nak ceramah, dia nak mengajar anak-anak murid dia nak petik ayat Quran, boleh. Dia nak petik, dia nak baca ayat Quran, sedangkan dia ni di dalam keadaan uzur, boleh. Tu. Kalau nak detail, tengok di dalam kitab I'anatut Talibin. Tu, I'anatut Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in. Tu dia ada detail di situ. Berkaitan orang perempuan yang keuzuran. Boleh ke tak boleh baca Al-Quran. Tu. Okay, bes. Tu. Baik, soalan hak hari tu. Soalan daripada saudara Izhar tu. Dia tanya masalah perbezaan di antara sunat ain dan sunat kifayah. Sunat ain macam mana? Sunat kifayah ni macam mana? Contoh. Sunat-sunat ni boleh pahala. Sunat-sunat ni boleh pahala. Ain ni atas individu, atas seseorang. Atau main sunat ain. Sunat ain ni sunat atas seseorang. Setiap individu. Contoh ada macam mana? Tengok. Contoh yang Tok Haji Cik dia buat misal tu, sunat ain ni contoh dia, misal dia. Macam mana? Seperti kita makan nasi. Tu. Kita makan nasi. Kita makan nasi seorang-seorang kita ni. Kita makan nasi seorang-seorang kita. Jadi kita baca bismillah. Kita baca bismillah tu sunat ain. Kita ambil nasi, buah lauk apa pun nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun makan. Jadi bismillah tadi ni sunat ain ke atas diri kita seorang. Baik. Macam mana sunat kifayah?
sunat kifayah. Okey, macam ni. Kita makan dalam satu dulang, satu talam tu kita makan ada 3 orang, 3 orang. Satu dulang, satu talam, kita makan ataupun satu hidang lah, satu hidang. Kita makan satu hidang, satu meja, kita singgah di restoran, kita makanlah satu meja. Dalam satu meja ni adalah 3 orang, 4 orang. Tu. Baik, memadai seorang saja baca bismillah. Seorang saja baca bismillah. Dalam 4 orang tadi, dalam satu meja tadi, seorang saja baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang baca bismillah. Hak 3 lagi, hak 3 tak baca bismillah pun memadai. Itu dinamakan sunat kifayah. Sunat baca bismillah tu sunat, tapi memadai. Dia boleh cover hak 3 orang ni. Tu beza tu. Kalau kita kalau kita makan seorang-seorang kita, makan seorang, sunat bismillah tu atas diri kita, seorang. Tu, seorang. Tu orang panggil sunat ain. Kalau sunat kifayah, tu macam kita baca bismillah untuk makan dalam satu hidang, dalam 4 orang, 3 orang, boleh. Tu. Okey, jelas? Kemudian masalah apa? Masalah, kita tanam. Kita tanam azimat ke apakah di dalam tanah, di tengah tanah tu. Adakah, apa nama, perlu kita tanam tu, kedalaman yang tertentu? Tu agak-agaklah. Agak-agak kita tanam, contoh dia macam, sedepa, kita tanam dalam tu. Tu. Baik, bila kita tanam tu makna tak nampaklah. Jadi ayat Quran yang kita buat azimat tadi mana duduk di dalam tanah. Jadi kita ni taklah nama kita melangkah tu, tak nama kita menghina ayat Quran. Tu. Contoh, rumah kita. Rumah kita ni 2 tingkat. Rumah kita ni 2 tingkat, contoh. Tu. Jadi Al-Quran ni duduk tingkat yang pertama. Rumah lapisan yang pertama. Jadi kita naik atas tu, kita naik tingkat yang kedua. Adakah kita ni memijak Al-Quran? Tak. Tu. Tak nama memijak Al-Quran. Tak nama melangkah Al-Quran. Tu. Dia sama lah. Tu. Janganlah kita niat ni, kita pijak betul-betul tu, kita niat aku nak pijak Al-Quran, nak pijak azimat, nak pijak ayat Quran ni, tu tak kena lah, tak boleh lah. Dia tak nama lah. Tak nama kita melangkah, kita tak nama menghina lah. Tu. Sebab kita buah tu, buah dalam botol, lipat, balut, belok, tanam. Itu. Macam tu juga Al-Quran duduk di tingkat bawah, kita duduk di tingkat atas. Tu. Tu tak nama menghina, tak nama melangkah. Tu. Okey, jelas. Ada soalan lagi? Ustaz, kepastian yang dekat yang doa yang tadi tu. Doa yang hafal untuk apa? Buat ingatan tu. Kalau dalam kitab ni dia tulis amantu billah al-wahidil haqqi la syarikalah. At- Dekat tu kan. ah Dalam ah kitab ni tulis amantu billah al-wahidil haqqi la syarikalah. Satu. Kemudian yang ah kedua, ada riwayat yang kedua. Ini yang diamal oleh almarhum Tuan Guru Babalah Sarah Petani Al-Jarumi. Dia petani. Dia baca macam ni. Amantu billah al-wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Amantu billah al-wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima. Itu satu riwayat. Boleh. Kita nak buat hak pendek ni, amantu billahil wahidil haqqi la syarikalah. Boleh. Ataupun kita nak buat hak yang kedua. Boleh. Tu ulanglah. Tu. Ada soalan lagi? ya, baik tak mati. Baik, baik, baik. Assalamualaikum Ustaz.
Soalan ya. Ha. Ni nak tanya tentang apa, wali ahli naubah ni Ustaz. Aha. Yang mana tadi tu wali yang ditugaskan untuk jaga keseimbangan dunia tu Ustaz. Mhm. Dia Ya. macam mana tu Ustaz dia? Dia punya macam mana? Aha. Dia ada kuasa Ustaz kena? Kuasa ni tak ada. Hmm. Kuasa ni semua Allah Ta'ala. Cuma dia Allah Ta'ala tugaskan kepada dia untuk membantu manusia. Itu je. Hmm. Contoh mudah ni. Wahai sekalian ahli naubah, marilah bersama-sama dengan aku memohon kepada Allah supaya disembuhkan penyakit sipulan-sipulan ini. Itu contoh. Hmm. Nampak? Wahai wali ahli naubah, marilah bersama-sama dengan aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disembuhkan sipulan-sipulan ni. Tu bukan kita minta tolong dekat si wali-wali tu. Nampak tu? Baik. Tu. Hmm. Jadi akidah kita tu kena jaga. Hmm. Bukan kita pergi minta kepada wali ni. Seolah-olah kita ni bersama-sama. Bersama-sama mohon kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Tu. Jadi wali-wali Allah ni, mereka ni dekat dengan Tuhan. Tu. Kita contoh bahasa-bahasa mudah, kita guna kabel mereka lah. Tu bahasa-bahasa mudah ni. Gitu. Kita ni dosa banyak. Mereka tu dekat, berkasih Allah Ta'ala. Tu. Baik Ustaz, faham Ustaz. Jazakallah khair. Baik, lagi ada soalan? Ustaz, jadi maksudnya ahli naubah ni dia ni bukan di kalangan rijal ghaib, maksudnya dia ni zahir. Bukan ke macam mana? Ke ada persamaan Ustaz? Sama ya. Rijal ghaib tu. Mana rijal ghaib, mana rijal mana lelaki yang ghaib. Bukan ghaib tu tak nampak. Tu maknanya Allah Taala tutup, Allah Taala tak pertemukan kita tu dengan ahli-ahli wali-wali ni. Tu kita ni bukan kalangan ahli-ahli wali. Kita ni geng-geng kuali ya. Wali-wali ni yang mengenal wali hanyalah wali. Itu. Tu rijal ghaib pun samalah. Tu cuma nama yang berbezalah. Tapi sama ya. Jadi rijal ghaib, wali-wali semua ni depa ni tak nampak, bukan kata tak nampak hilang tu, maknanya Allah Taala tutup kita ni daripada berjumpa dengan depa tu. Tu bukan kata depa tu meresap, tu hilang pandangan. Tak, bukan macam tu. Tu depa ada alam nyata, alam biasalah. Semua depa tu alam depa sama-sama depa lah. Tu cuma ada kita ni tak boleh tak dapat bertemu dengan depa. Sebab kita ni bukan wali. Tu wali hanya wali mengenal wali. Tu. Tengoklah kitab Futuhat Makkiyah ataupun kitab apa nama? Imam Sya'rani Al-Yawaqit wal Jawahir. Dalam kitab bawah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya apa tu Dusturakum tu kalau kita nak terjemahkan ataupun kalau kita nak biasa tu apa maksud dia Ustaz? Betul ni. Hmm. Tadi. Dusturakum. Surat 5 kan. Dusturakum ni nak terjemah mula ni bahasa mudah ni. Dusturakum ya ahlan naubati jabhati wa ali wa waladi. Nanti saya cari, nanti saya cari makna-makna yang sesuai ya. Yang ni saya tengok dulu. Dusturakum ni. Ya baik-baik Ustaz. Ahlan naubati jabhati. Okey. Lagi soalan yang lain. Nanti saya buat makna penuh.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya, ya. Ni software sekejap lagi ni. Ana nak tanya, apa perbezaan dengan khawatim dengan khawatim? Kat mana tu? Kat Ha. mana? Kat mana? Khawatim, Allahumma sholli sholatan. Kalau selawat apa ni, Kamilah. selawat Adam ni apa ni, tafrijah kan? Ha. Ada ana dengar orang baca khawatim tu, wa husnul khawatim dengan wa husnul khawatim. Kita nampak ada khawatir tu. Tak ada ya Oh, kot. apa dia? Tak ada ya kot. Wa husnul khawatim. Wa husnul khawatim kan? Kita duk nampak lagu tu. Kalau khawatim tu nak pergi mana tu? Jamak apa tu? Itulah nak dengar ada ni aku baca wa husnul khawatim. Lepas ta tu ada ya. Ada ya. Itulah. Tak jumpa lagi ya. Wa husnul khawatim. Kalau khawatim tu nak kita nak bawa pergi kat mana tu? Tu jamak apa tu? Itulah. Tak apa. Tak boleh ikut lantai kita ambil lagi tak ya. InsyaAllah tak. Khawatim. Kita ada soalan lagi. Okey. Baik. Allah Allah. Nanti makna dia dusturakum tu. Nanti saya ni. Dusturakum ya al-naubati. Nak tengok makna yang sesuai. Makna yang terkini. Dalam kitab Tajul Muluk ada ni. Dalam kitab Tajul Muluk ni. Dusturakum ya al-naubati. Ada. Baik, ada soalan lagi? Maaf Ustaz. Tadi yang dia orang tanya tentang kalimah wa husnul khawatimu. Gua pasal di kitab ni. Tengok baris dia wa husnul khawatimu. Bukan khawatimi Ustaz, mudhaf ilaih. Wa husnul khawatimu. Atau wa husnul khawatimi. Baris mim tu. Mudhaf ilaih. Ada. Wa taqda bil hawaij wa tunal bil ra'ib wa husnul khawatim. Wa husnul khawatimi wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim. Wa husnul khawatimi. Mudhaf ilaih. Husnul khawatim. Dan seelok-elok sebaik-baik kesudahan. Mudhaf ilaih. Dalam kitab tu apa nama khawatimu tu khawatimu. Timu, sini khawatimu. Tu mudhaf ilaih. Biasa kalau lagu pun khawatimi. Kena betul tu. Wa husnul khawatimi. Baik, ada lagi soalan? Allahu Akbar. Ustaz, maaf Ustaz. Satu lagi Ustaz. Boleh saya mungkin tadi tak berapa nak faham yang tentang ikhtisas Ustaz. Ikhtisas. Ikhtisas ni benda-benda yang di bawah milik kita. Tu undang-undang cakap. Tu. Ikhtisas ni benda-benda yang di bawah milik kita. Di bawah peliharaan kita. Di bawah jagaan kita. Tu undang-undang cakap. Tapi di sudut fiqh, ikhtisas ni macam saya buat misal tadi lah. Tu. Buat misal tadi. Contoh dia macam tik ayam, tik kambing.
tek lembu. Tu benda-benda tu benda bukan milik kita. Tapi dalam bahasa mudah ni, benda di bawah jagaan kita, milik kita. Tapi tak boleh dinamakan milik. Di dalam kitab fiqh, dalam istilah fiqh ni tak dinamakan milik kita. Dinamakan ikhtisos bagi kita sahaja. Sebab apa? Sebab tek ayam, tek lembu, tek kambing tu kita tak boleh permilik. Bila tak boleh permilik, kita tak boleh buat jual beli. Tek ayam kita tak boleh jual beli. Tek lembu kita tak boleh buat jual beli. Tek kambing kita tak boleh buat jual beli, tak sah jual beli. Sebab apa? Najis. Itu dinamakan ikhtisos bagi kita. Tak nama milik kita. Itu dalam bahasan, dalam istilah fiqh. Dia nama ikhtisos. Kalau dalam bahasa kita biasa-biasa ni maknanya, tek kambing aku punya tu. Tek lembu aku punya. Tu. Nampak tu? Tu. Dalam istilah fiqh dia tak nama aku punya, bukan milik aku punya, tapi dinamakan ikhtisos bagi kita. Kalau orang curi pun, kalau orang curi tu tak kena kat tangan. Tak kena hudud lah. Kalau orang curi kambing, tek kambing lah. Kambing, tek kambing. Orang curi tek ayam, orang curi tek lembu. Jadi baja lah. Baja tu, baja tek ayam, baja tek kambing ni orang curi. Tu orang curi. Walaupun sampai had kena potong tangan, tak kena potong tangan. Tu. Kalau milik, milik tu kena. Okey, sini. Tu bahasan fiqh lah. Baik. Okey, faham Ustaz. Jazakallah. Ada lagi? Tak kita tutup lah. Kita berhenti kat mana? Puasa 8 lah. Bermula faedah ayat kursi tu. Wallah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم افتح علينا حكمتك وانصرنا من الخذول. اللهم بارك لنا في شعبان وجبر. اللهم بارك لنا في شعبان وجبر. ربنا آتنا في النار وقنا عذاب النار وقنا. صلى الله عليه وسلم. Kalau ada soalan-soalan yang lain, mesej tak apa. Mesej. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khair Ustaz. Syafaqallah. Terima kasih. Allah Akbar.